penurunan tarif elektrik baru yang akan diumumkan, dilaksanakan oleh kerajaan sebenarnya tidak membebankan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang berpendapatan rendah. Bagi mereka wakil miskin masih boleh menikmati rebate lah RM40 yang disediakan oleh kerajaan. Jadi saya tak nampak penstrukturan baru ni boleh membebankan rakyat. Cuma dia memberi ruang kepada masyarakat supaya lebih berjimat lah mengguna elektrik. Peningkatan ni hanya diberikan kepada golongan atasan ataupun pihak-pihak industri yang terbabit dalam peningkatan ni, dan kewajaran kerajaan pada masa kini dengan kos bahan api yang tinggi, saya rasa wajar dinaikkanlah kos bahan api. Peringkat dunia sendiri pun global sendiri telah meningkat. Jadi antara langkah-langkah penjimatan yang boleh dibuat di peringkat kita sendiri iaitu gunalah sumber tenaga elektrik ini dengan cermat, tanpa pembaziran, guna pada waktu yang tidak sibuk, dan kontrol lah ataupun kawal penggunaannya di rumah kita. Saya menyambut baik saranan kerajaan untuk pensururan semula takrifan elektrik, sebab bagi saya bila adanya pensururan semula takrifan elektrik ni, kita sebagai rakyat Malaysia akan berjimat cermatlah dan kita tidak akan membazir. Kita dapat mendapat tahu tentang tarif elektrik baru dengan penjimatan sebanyak 19%, dan seterusnya rebate masih diteruskan untuk golongan seperti IPP, sekolah, rumah ibadah, rumah kebajikan, dan juga masih diteruskan sebanyak RM40 sebulan untuk ketua isi rumah yang miskin tekau di bawah IKASih. Dan ini selaras dengan kerajaan Madani yang mana yang lebih menekankan tentang progresif, peduli rakyat dan menekankan aspek kebajikan masyarakat. Saya nampak ada orang-orang lain yang cuba nak mengelirukan masyarakat, kononnya tarif baru elektrik ini akan membebankan rakyat. Itu tidak benar sama sekali. Saya merayu kepada masyarakat supaya tidak rasa bimbang ataupun terbeban apabila pelaksanaan pada 1 hari bulan Julai nanti.